Dapat piala je weh. Lawa lah ni. Thank you. Siapa nak? Meli. Thank you kakak. Kakak angkat. Dapat piala pun okey lah. Tapi tak tahu lah dapat apa. Tak tahu jadi aku dapat piala, diorang suruh simpan balik. Membuang masa aku. Tapi tak apa. Siap lah cerita tangan. Ya. Ni ada sekali tau kat kepala ni. Tapi sekejap lagi lah aku pakai. Sebab aku tak tahu nak pasang macam ni je. Macam atas sangat. Jom. Ada dinner ke? Ya. Dapat ada betul. Tak payah ulang kot Mirul. Sebab dah cakap yang tadi. Dah sangkut pula. Biarlah kat sini. Jadi aku buka. Ingatkan kau ajar kan Nizam? Tak pakai lens? Tak. Sebab kuku aku panjang. Aku tak ada tempat yang melekatkan dia tu. Lepas tu aku ada bulu-bulu tau. So sekejap lagi aku pakai bulu-bulu kat badan. You, I nak jaga. Tak nak campur. Kosong je. Tiba. Auto sambak mana ada. Kostum apa ni? Nak boleh ke? Tak nak lah. Korang tak bagi aku urus. Alhamdulillah. Cantik macam selalu. Thank you. Malam kita extend. Dari tadi aku kasih. Kau seorang je. Aku nak orang lain. Tak pakai kuku ke? Ada. Tapi kuku satu tercabut. Tapi tak apalah. Aku tak nampak. Apa yang basah rambut aku ni? Melekat kat mulut. Thank you korang. Okey lah. Kasih peluang ke orang lain. Tapi kau kena bagi. Tengok full. Malu. Bedinya you. Nak semoga jejak kalau ada live nanti yang masuk. Korang nak tengok ke aku bangun dress aku? Tapi tak tahu lah sekejap. Ya, macam ni je. Sekejap jauh sikit. Perut aku ke ni doh? Sekejap. That's my perut. Macam mana? Macam ni. Korang jangan suka sangat tengok aku bangun. Dia macam ni. Macam ni dia macam. Apa tu? Kerusi is kau hati. Nak pergi dinner ke? Ya. Macam nak pergi event gala. Of course, aku akan menang, okay? Dia macam mana ni? Aku rasa macam ni lah. Gitu aja. Nak irwan ke? Tak sejuk ke? Tak. Bulu hitam. Tak ada. Memang ada tapi campur sikit. Takkanlah macam nak all black. At least kena ada kelainan sikit. Ya, aku nak rose. Bagi rose. Tok sale pula. Dinner dengan siapa? Thank you Tuan Azri. Thank you Tuan Azri. Ya Allah. Kenapa tak text? Buat kelopak mata hitam je. Macam mana? Balik nanti jangan hitam pula yang merah tu. Thank you Wan. Thank you. Sejuknya. Bulu apa? Bulu lah. Bulu-bulu kehidupan. Tiba. Dress beli mana Ting? Beli online. Lepas dinner. Aku pergi dinner je ni. Lepas dah siap semua caw lah. Caw. Termasa aku tunggu lama.
Ya Allah, Tuan Azri. Thank you doh, serius. Thank you Tuan Azri. Tuan Azri ni gentle korang, gentle. Makeup kena gelap apa tu? Gelap. Ya ke? Aku tak pandai lah makeup. Ni pun aku nak panggil Mua. Tapi tak apa lah. Mua tak ada, apa orang cakap, tak free. Tapi sebenarnya sekejap aku tukar filter. Korang tengok makeup aku warna apa. Sekejap. Weh, aku tak boleh tekan weh. Sebab aku pakai sarung tangan. Dia macam Mary kalau korang nampak, mata aku warna coklat. So, ini skin ML. Maria Munro. Ekor baru ke? Ekor lama lah. Pergi mana? Pergi jual diri jap. Iya meh here. Rose-nya bagi Rose. Siapa yang kedekut sangat nak bagi Rose ni? Sumpah kedekut. Tengok nak. Rose 1 sen pun tak nak. 1 coin je, betul. Mana kereta dekat bawah? Akak memang tak ada bertutup ke tak ada? Dek dah terbeli, pakai je lah. Dah terbeli. Takkan dress macam ni pakai tudung. Thank you thank you Mio. Thank you semua orang. Semoga murah rezeki. Nak pergi dinner ke? Pergi Pudu jap. Singgah Rumah Merah jap. Kalau ada 2-3 customer, pergi lah dinner. Cari modal jap. Dapat yang foreigner pun jadi. Thank you Pocha. Thank you Mio. Thank you so much. Okay macam tu. Lorong mana? I dekat lorong Bukit Bintang je you. Diorang suruh I ke sana. Sebab diorang cakap I top sale. I macam laku keras lah. Ni I nak minta cuti pun tak dapat. Luka tau. Mana amplak ada. Takkanlah nak tunjuk semua benda yang aku buatnya. Kena OT. Ni kena OT. Orang cakap apa? Luka masih berdarah. Kau memang terbaik ni. Weh, sumpah rambut ni melekat kat muka aku. Ni Rumah Merah mesti sorry tau kalau aku cakap awal-awal kalau Bukit Bintang jam, diorang memang tengah beratur. Kalau nak masuk Bukit Bintang aku rasa 2 pagi memang tak jam lah. Anak Spiderman sorry weh. Aku tak tahu siapa yang mute kau. Akan guna matahari. Betul-betul tak saya betul. Yang ramai paling banyak repeat dari ni lah. Dari Kelantan. Dari Pantai Timur. Semuanya ni. Diorang konvoy. Banyak nak income. Aku buka botol jap. Kalau banyak income. Dia mute aku. Bukan kot. Tak tahu lah. Putri tak ada. See you. Dah lah korang. Malas aku. Borak-borak sini. Dah aku dah boleh gerak ke Spiderman ni mute aku tak tahu, aku tak nampak. Lah dia yang start senang kita. Apa benda? Aku tak cakap aku tak suka. Aku suka. Okay. Jangan sampai aku gerak aku apa tu lah. Aku dah gerak ni sebab jauh. 2 jam lebih sampai lah. 300 lepas tak kat Rumah Merah tu? 300 baik pergi buka botol kat track. Dapatlah seorang free. Masam sikit lah. 300 tak lepas dek. Ini paling atas 1K. Tak pernah tak baik.
Jauh. Aku punya dinner tu jauh sebab ramai. So kita orang ada buat dekat satu hotel. So tempat situ besar lah. So ramai boleh datang. Sebab cerit lagi ke? Tak dah. Cuma sekarang tak berak lagi. Dinner apa? Dinner buat dekat Prince Court. Mantap Prince Court. Macam pernah dengar Prince Court tau. Lepas tu hujan pula kat sini. Sini hujan. So takut jam kan hujan-hujan ni. Prince Court tu apa? Hospital ke? Tiba. Tak apalah, tak cantik pun biarlah kan. Akan guna matahari. Dah boleh gerak kot aku. Takut lambat. Aku nak kemas-kemas barang lagi. Perfume tak pakai lagi. Okay korang, jumpa malam Kang. Malam Kang aku dah balik. Aku live lah. Kita warna hijau ke? Ya. Macam Frozen. Nanti Grab. Kau ni agak-agak lah aku naik Grab. Aku naik kereta lah. Kau ni jatuh market naik Grab. Cantik, thank you Big Bam. Bagi rose Big Bam. Cuba bangun. Aku dah bangun lah tadi. Aku dah bangun. Aku tak nak bangun lagi. Tahulah ada JMC Green Petronas. Sponsor lah. Petronas sponsor. Nak pergi mana? Pergi makan dekat kedai Mac Toyel. Baru masuk. Kalau baru masuk bagi rose cepat. Korang kena bagi sesuatu supaya aku tak end cepat. Ini setakat borak kosong. Borak tak ada masa depan. Membuang masa. Aku pun JMC. Oh, kau ada JMC tak ke? Ingat cara cosplay. Tan Tintun ya. Bulu-bulu. Ni bulu yang tak hidup. Kalau bulu yang hidup, tersorok sikit. Akan guna matahari. Boleh dah buat meet and greet. Siapa? Ada event data-data ni. Datuk-datuk. Thank you Big Bam. Thank you. Pump dulu. Itulah tu aku kena pump banyak kali. Baru aku rasa macam segar sikit. Akan guna matahari. Event mana? Honda. Nak pergi event Honda jap. Best pula benda ni macam selimut. Dah lah korang gerak lah. Dah nak hujan dah. Ada apa sih? Ada tu show kereta Viva. Dah gerak-gerak malang kang. Okay. Nanti apa-apa aku roger korang. Okay. Apa yang aku dapat. Thank you. Aku rasa aku tak boleh tekan ni jap.